Kontraktor sekarang susah cari makan sebab diganggu oleh kontraktor pendatang asing. Okey. Saya Dato' Aziz, coach untuk bisnes kontraktor anda dan juga bisnes servis. Okey, pernah tak dengar orang cakap macam ni? Kontraktor selalu mengeluh kan, sekarang ni susah nak dapat job. Especially kontraktor yang buat kerja-kerja renovation atau yang buat banglo kan, yang 200,000 ke bawah lah. Basically G1 yang kontraktor kan. Dia orang komplain, dia orang kata sekarang ni dikacau oleh pendatang-pendatang asing kan, yang buat kerja secara illegal lah kan. Okey, kalau kita berjumpa dengan owner-owner, sama ada rumah ke apa, yang nak buat renovation ke, nak buat banglo ke apa ke, kalau dia cakap macam ni, upah kontraktor CIDB ni mahal kan, kita cakap macam ni kat dia orang. Simple je. Yang pertama, kalau dia ambil kontraktor pendatang asing ni, dia bila bagi dia orang ni tak berdaftar, tak ada syarikat kan, maka risiko paling banyak kepada tuan rumah kan. Risiko projek tak siap, risiko beli barang dia buat lari barang, risiko dapat down payment lepas tu lari dengan duit, banyak berlaku kan. So cakap dekat owner-owner ni semua, kalau kita kontraktor Malaysia, kita ada CIDB lesen, kita ada syarikat, kita ada pejabat, jadi kita tak boleh nak lari kan. Jadi apa-apa masalah, tuan rumah boleh report kepada CIDB, boleh report kepada mahkamah, boleh report kepada, bukan mahkamah, boleh report kepada polis kan, yang kita ni buat lari duit kan. Tapi kalau dia orang ambil pendatang asing ni buat kerja, memanglah murah. Tapi kalau tak siap kerja, buat lari duit, kat mana nak report kan? Kat mana dia duduk pun tak tahu. Tapi kalau kita cakap macam tu kat tuan rumah kan, kita ada semua-semua ni. Okay? Lepas tu kita boleh bagi terperinci kerja yang akan dibuat. Jadi tak ada lebih, tak ada kurang kan. Tak ada orang kata amount yang terkejut-terkejut, tiba-tiba kena bayar kan, tak ada. Lepas tu last sekali kita kata kita boleh bagi jaminan untuk kerja yang kita buat kan, kepada tuan rumah kan. Kalau yang pendatang asing ni diorang tak boleh bagi jaminan kan. Jadi kita kena yakinkan kepada tuan rumah, walaupun harga mahal, tapi diorang akan senang hati. Senang hati sebab duit tak hilang, diorang kebas, projek siap kan, ada jaminan, dan detail kerja tu diperincikan. InsyaAllah kalau kita cerita detail-detail ni, insyaAllah tuan rumah tu akan dapat kita yakinkan untuk bagi job kepada kita. Satu lagi lupa, kalau tuan rumah appoint pendatang-pendatang asing ni buat kerja, sebenarnya kita boleh report kepada Jabatan Immigration, so rush rumah dia. Itu kalau tak buat lah. Tapi actually boleh sebenarnya, sebab mengupah pendatang asing ni sebenarnya salah dari segi undang-undang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.